Elon Musk kepada Tesla. Dia nak buka kilang yang salah berjuta sekalipun harga dia, tidak boleh. Sebab apa? Dia bukan orang Melayu. Sekalipun dia billionaire, dia tidak boleh masuk dekat tanah emas. Bumi Putra, Sabah, Sarawak. Sebenarnya kita tidak boleh terlepas pandang dekat situ. Apa yang dah berlaku dekat sini adalah satu perkara yang kita harus bagi penekanan kepada tanah. Bukan saja di Kampung Sungai Baru, tetapi di tanah-tanah Melayu yang lain. Banyak Melayu kita yang dah kehilangan tanah dan kita tak tahu. Betul tak? Banyak sebenarnya tanah-tanah resort Melayu yang dah digaibkan. Betul tak? Betul. Jadi, Kampung Baru ni adalah tanah emas. Tanah yang sangat special. Kenapa saya kata special? Khas untuk orang Melayu sahaja. Dan bila saya bertanya dengan unit forensik, saya kata betapa special di tanah emas ni. Tetapi kenapa tanah emas hanya ada di Kampung Baru sahaja? Kampung Baru Kuala Lumpur, Malaysia. Tanah emas hanya ada di sini sahaja. Bila saya bertanya, pada tu zaman British berikan special pada orang Melayu di tengah bandar. Tetapi bila saya tanya kan, unit forensik kata apa? Sebenarnya, bila sepakat dalam negara ni, berapa banyak lagi tanah resort Melayu yang lain boleh diangkat sebagai tanah emas. Malu kita kalau kita ni orang Melayu jangan tak nak buat apa-apa. Malahan datang mengecam, malahan datang menyusahkan orang Melayu yang nak pertahankan, yang nak perjuangkan tanah air diorang. Pada saya itu zalim tu. Orang Melayu yang macam tu lebih baik duduk diam sahaja. Terima kasih kepada tim PAS. Ustaz Zahrudin datang DM saya di TikTok. Bagi tahu kat saya apa masalah dia kan yang berlaku di Kampung Sungai Baru. Saya sebagai rakyat, kampung saya dah terkena. Itu orang cakap, terkadang baru nak marut. Dia baru nak ada kesedaran betapa penting kita nak pertahankan tempat kita. Inilah detik permulaan kita untuk bergerak di setiap pelosok Malaysia, Sabah, Sarawak untuk kita bagi tahu kepada publik apa hak mereka, kenapa mereka kena pertahankan tanah kita. Ya, tanah bukan sumber duit. So, moyang kita kaya, banyak tanah, lepas tu kita zaman sekarang tak bisa nak jual.